Padan ni apa? Padan? Pandai sikit. Pandai. So we are going to Kita tengok biawak, bulat sawah, klik-klik. Sebaya tau kita tengok biawak ni. Benar-benar ialah orang mana. Adik nak kipas? Baik-baik. Betul. 10 orang. Saya 7. Oh, 7. Nak duduk depan sekali boleh? Depan sekali. Satu yang seorang tu kena duduk belakang. Okey, boleh. Mana hantu kan tu bicara. InsyaAllah. Nampaknya kita nak hujan. Kita mandi hujan je lah. Duduk depan ke belakang? Start daripada depan. Start depan dulu. Okay, beres. Semua. So sedikit information sebelum kita berangkat. Okey, sungai ni nama dia Sungai Cerateng, panjang lebih kurang 3 km, tapi kita akan pergi dalam separuh lebih kurang 3 km lebih. So kita akan patah balik. So on the way kita pergi nanti saya akan terangkan pasal hutan paya bakau dan binatang apa yang kita akan jumpa nanti, insya-Allah. Okey, kita jalan dulu. Adik, are you okay? Takut. Sayang tak bawa. Okey, sebelah kiri kita ni menghadap ke laut lebih kurang 500 meter. Adik, macam mana perasaan? Happy. Papa macam mana perasaan? Nak cari ular. Cari ular. Akak nak cari apa? Nak cari Buaya. Nak cari monyet. Akak jangan cari buaya. Ambil pa. Mama record pa. Wow. Ni benih ni, kalau ni dekat tumbuk. Ni pacak ke tanah. Hari ni campak pak. Macam mana ni? Bakau kurang. Dia ada bakau minyak, bakau pasir, bakau putih. Tadi ada biawak kat atas tu. Tapi mama tak nampak. Adik nampak? Kena enjoy mata kita, maksudnya lihat sekeliling, keindahan alam. So kalau kita bernasib baik, kita akan jumpa macam-macam binatang. Lepas tu contohnya kalau you nampak apa-apa binatang ataupun apa-apa yang menarik lah, you nak ambil gambar ke apa, you kena cakap dengan saya, suruh berhenti sekejap ke apa, sebab saya tak tahu. Tak boleh nombor. Warna hitam je. Adik. Papa, kau ni Ini kepala dah kena. Mama dah tunjuk. Ada kena. Dia cari ular. Dia kalau daripada jauh kita nampak macam warna hitam je. Adik. Hari nak hujan kan? Depan bot dia kata kita ni nak cari ular sebenarnya. Tapi aku tekam. Tanah. Akar kedua Wah, ketam. Oh, nampak tu. Tahu pun. Kecil. Kecil je kan. dia akan keluar daripada atas sampai ke atas akar. Satu bukan ketam yang kita boleh makan. Yang ni ketam. Oh, kampung. Tapi dia bagi ketam untuk kulit. Bok main tanya nak teruskan ke nak patah balik sebab hari dah hujan. So mem kata terus. Terus. Cantik je. Macam Amy. Mak, ini. Mission about guru. Dalam gambar ni nampak macam cerah je, tapi yang sebenarnya memang gelap. On the way balik. Hari dah gelap.
turun. Meju. Udah. Ya. Kita berteduh dulu di bawah jambatan. Kalau hujan berhenti, kita jalan balik. Boleh kita makan ikan. Yes. Baik papa bawa watermelon. Tengok mak. Baik ada bawa tembikai ya. Kita lepak jap. Bawah jambatan. Kawan depan jadi. Dia orang pergi pasar. Dia tak pasar. Tak yang menepuk kamu. Selepas 30 minit kami masih lagi di bawah jambatan. Ya, hujan. Jadi program malam ni klik-klik Kelip-kelip. kita cancel. Restoran pun tutup. Kita makan Maggi je lah. Dah suruh buka lah. Bege, bege. Dia nak Maggi ayam. Dia pakai plastik untuk melindungi dari hujan. Ya, sebab Jalan dah. Jatuh semua. Abang ada jatuh. Tengok sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang berlaku? Kita nak pergi tengok mangrove. Lepas tu? Tiba ribut petir. Lepas tu kita ada banyak lagi masa. Kita tunggu dulu bawah jambatan. Tapi nampak kayaknya hujan ni memang tak berhenti. Jadi kita patah balik. Kita tutup kepala kita dengan ni plastik ni. Tak basah. Hebat. Basah lah juga. Bot kita paling hebat. Yang tak basah. Dah sampai. Dah sampai. Selamatkan spek mata papa. Alamak, saya baik. Abang punya tak apa. Okay, dah selamat. Mission abort. Sebab ribut petir. Dia tak mana? Sekejap. Masuk dekat tempat Makan, makan. Makan. Makan ke Tom? Maggi.